Sudah ini, Mahathir buat penyatuan Melayu meja bulat, payung besar. Ada juga wakil PAS. Dengan mudah dia terima. Tapi bila idea Zahmidi, ya, lepas perhimpunan Agung UMNO baru ni, macam-macam alasan dia tolak. Sekadar tolak tak apa lagi. Melabel orang pula tu. Tolak tak apa lagi, label. Kan? Syaitan bisu. Tak nak join kau orang. Malah kawan kau orang lah. Kan? Macam ada budak. Aku malah kawan kau. Aku malah kawan kau. Kan? Mak kau hijau, mak kau hijau. Budak bergaduh kan tu lah. Aku malah kawan kau, mak kau hijau. Yang tu lepas. Tak nak join, tak nak join, tak nak join. Kan? Syaitan bisu. Perempuan kau ni syaitan bisu. Itu alasan dia. Kurang-kurangnya kalau kau nak duduk UMNO tu, syaitan bisu, kau bagilah. Kan? Satu contoh. Tak payah banyak. Satu contoh cukup lah. Satu contoh yang menunjukkan bahawa UMNO ini syaitan bisu. Maknanya di bawah kerajaan Madani ini ada dasar atau polisi yang mengancam Melayu, yang mengancam Islam, dan UMNO tidak bersuara. UMNO tidak menegur. Maka UMNO itu syaitan bisu. Bagilah contoh. Kita nak tahu juga. Engkau tuduh UMNO itu syaitan bisu. Di mana? Dalam isu apa? Tak bagi contoh, saudara. Tak bagi contoh, satu pun tak bagi. Dia label aja syaitan bisu. Kalau tanya kita, yang syaitan bisu tu puak dia. Puak PAS. Bila mereka jadi kerajaan, mereka adalah syaitan bisu. Kita tak melabel tanpa bukti. Kita boleh cerita, boleh sebut bukti satu-satu. Kita boleh buat dalil satu-satu. Waktu mereka jadi kerajaan, memang PAS yang terdiri daripada ulama-ulama kononnya dan ustaz-ustaz, ilmuwan agama dalam PAS, mereka menjadi syaitan bisu. Suatu 33 bulan kerajaan PN. Kita tidak melabel semudah itu. Kita bagi contoh. Apa contoh dia? Banyak kemungkaran di bawah kerajaan 33 bulan yang tidak pernah ditegur, tidak pernah dibantah oleh PAS. Maka itulah syaitan bisu yang sebenar. Mengangkat cabutan judi daripada 8 kepada 22, itu perkara mungkar. Kita bawah kerajaan PS dulu kalau boleh nak hapuskan susah, kita kurangkan sikit, kurang sampai 8. Kan? Dah eloklah kurang sampai 8. Datang kerajaan PN mentah naik kepada 22 balik cabutan judi. Ada ulama-ulama PAS tegur, ada dibantah, tak. Itulah syaitan bisu. Apa lagi? Pesawat Israel. Sebab Israel kata kena ban pula kat TikTok ni. Kan? Pesawat Israel diberikan kebenaran. Bukan pesawat komersial, pesawat pejuang. Perisikan. Kan? Minta kebenaran untuk menggunakan ruang udara negara kita. Diberikan kebenaran oleh kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2021. Kita bagi fakta, saudara, siap dengan tahun sekali. Tahun 2021. Diberi kebenaran di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Bukan mereka menceroboh ruang udara, bukan ceroboh, diberi kebenaran oleh kerajaan Perikatan Nasional yang di dalamnya ada parti PAS. Menteri-menteri kabinetnya ada orang PAS. Kan? Bukannya daripada Amerika. Bukannya pesawat Trump. Pesawat Israel yang menyembelih umat Islam selama ini, yang menghisap darah umat Islam selama ini, yang membakar masjid-masjid, yang membunuh kanak-kanak dan wanita dan orang tua. Tentera yang paling kejam, yang dalam dunia ni salah satunya yang dipanggilkan kafir harbi, dia lah Israel, yang disebut kafir harbi, puak tu. Dan kumpulan kafir harbi ini, sebuah negara Israel yang tak ada hubungan diplomatik dengan kita, tiba-tiba kerajaan PN, Perikatan Nasional, di bawah Din Cirit, membenarkan pesawat ini guna ruang udara kita. Dan pesawat ini lalu atas serban Haji Hadi, saudara. Lalu atas serban Haji Hadi, lalu atas serban MP Jasin. Kan? MP Jasin waktu itu tak apa lagi Kunut Nazilah. Tak jumpa lagi Kunut Nazilah waktu itu. Haji Hadi pun tak boleh kata apa. Pesawat lalu atas serban dia, siap kena kencing berak atas kepala lagi. Tak kata apa. Masa itu, maka itulah dikatakan syaitan bisu. Nak tengok syaitan bisu yang sebenarnya waktu 33 bulan. Siapa yang tak nak tahu kisah syaitan bisu, tengok peristiwa 33 bulan. Malamak syaitan bisu di kalangan mereka-mereka yang berjubah, mereka-mereka yang berserban.
Itulah setan bisu. Hari ni dia nak tuduh. Dia nak tuduh pemimpin UMNO, puan-puan UMNO ni setan bisu. Satu contoh mereka tak bagi. Saya bagi tadi 2 contoh. Baru 2 saya bagi. Tak cerita lagi pasal jenama arak timah diwujudkan. Tak cerita lagi waktu COVID kedai-kedai kasino dibuka. Saya tak cerita lagi yang tu. Tak cerita lagi. Baru 2 benda saya cerita. Untuk membuktikan 3 bulan itu memang setan bisu.